Encik Faruk. Encik Faruk kan? Ya, saya. Ni tanah encik. Betul? Ni peninggalan bapa saya daripada nenek saya. Encik punya lah tu kan. Okey, apa perasaan encik jadi baruah ke atas negara sendiri? Janganlah baruah sangat, cik. Kenapa? Saya dah menyesal lah dengan perbuatan saya. Saya bukan tanah dan rumah pada orang Rohingya ni. Saya dah menyesal. Okey. Habis tu nak panggil apa encik kalau macam tu? Tali barut ke, pak turut ke, okey lah. Tak payahlah baruah sangat. Okey, baik. Awal-awal dulu macam mana boleh jadi tali barut Rohingya ni? Tanah ni besar, kan? Jauh ke pedalaman. Ya. Nak buat rumah pun tak sesuai. Nak tanam pun jauh, tak ada orang jaga. Limau, gajah banyak. Kan, satu hari tu saya jumpalah Mamat Rohingya ni. Dia tanya rumah sewa. Kan, saya jumpa dia dekat bas stand Kelang. Saya tanya dia takut limau tak? Dia cakap tak. Daripada situlah bermula ketamakan saya. Seorang-seorang datang, satu-satu family masuk. Sampai penuh tanah peninggalan nenek saya ni. So sekarang ni dah menyesal lah. Yelah, pasal dah viral. Kalau tak viral, tak tahu lagi lah menyesal ke tak. Kan? Lagipun bila saya dengar kerajaan nak kena keluarkan kos 600,000 semata-mata nak robohkan flat ni, kan, saya punya bulu roma meremang, cik. Meremang sebab apa ni? Meremang sebab tak logik lah. Kan, 600k tu kalau saya buat beli jengkaut, beli backhoe, saya boleh borong satu showroom tau. Balance dia siap boleh buat hantaran kahwin anak buah saya 3 orang. Walaupun anak buah saya 2 orang, tapi ikut kira-kira boleh muat 3 orang. Saya rasa kalau upah Hulk pun robohkan flat, kan, Iron Man bersihkan tempat ni, saya rasa dia orang pun ambil sekitar 100k je seorang. 2 orang baru 200k. Saya fikir-fikir balik, daripada 600k duit cukai rakyat melayang pergi dekat kroni mana entah yang dapat projek tu, kan, agih 3-4 sub layer kontraktor, baik saya guna duit saya sendiri. Pergi sewa 2 biji jengkauan Abang Kudin tu, sepupu saya tu. 3 okey kot. Okey lah, 3 lah. Tapi Abang Kudin ada 2 je. Tak apalah, satu lagi saya sewa orang lain lah. Kan? Tak apa, biar saya robohkan sendiri dengan duit poket saya. Kira encik nak terus dosa lah ni, roboh sendiri pakai duit sendiri. Betul, cik. Kalau 600k tu lulus, kemungkinan saya juga kena bayar 600k tu dekat dia orang kalau siap roboh nanti. Mungkin. Biarlah berhabis 10k, 20k, 50k sekalipun upah jengkaut biasa, tak apalah. Daripada kena pau 600k. Jadi apa nasihat encik pada orang tempatan lain yang ada tanah atau premis kedai ni? Apa nasihat saya pada orang kita? Tolonglah jangan jadi tali barut macam saya ni, yang tamak macam saya ni. Kita ni pantang nampak untung atas angin. Ada tanah kosong, malas nak usahakan, bagi orang asing duduk. Ada lesen niaga, ada premis kedai, malas nak buka kedai, pasal hari Ahad pun kena buka, tak boleh nak cuti, tak boleh nak jalan-jalan. Bagi orang asing sewa atas nama kita, kita duduk goyang kaki kutip sewa RM500 sebulan. Lepas tu apa jadi? Lepas tu bila kedai runcit depa dah besar, dah makin besar, borong barang sampai 1 lori, anak pinak depa dah penuh satu kampung sampai dominasi ekonomi tempat tu. Time tu baru kita nak melompat, nak marah, nak buat video TikTok maki-maki, kata tanah air kita kena jajah. Padahal punca siapa? Puncanya kita sendiri, orang macam saya ni, yang malas nak berniaga, malas nak usahakan tanah sendiri, tapi nak kaya cepat. Bukan hal macam ni je, encik. Politik ke, ekonomi ke, sama juga. Dari kita marah kaum lain naik kepala, baik kita ubah mindset kita dulu untuk keluar daripada zon selesa. Yang bapak dia tinggalkan bisnes tu, sambunglah. Tak payahlah nak tutup, tak payahlah nak jual kat orang. Yang dapat bantuan modal daripada kerajaan pula, pakailah modal tu elok-elok, betul-betul, untuk kembangkan perniagaan, bukan untuk tukar kereta, tunjuk kemewahan. Kan ada masalah kewangan, minta bantuan lagi, langsung tak ada tabung survival. Kita sendiri yang malas. Lepas tu bila orang lain ambil peluang, kita mula nak koyak, nak cari salah orang. Kenapa warga asing rumah besar-besar, kereta banyak, kita buat apa? Time dia orang siram pokok, kita tidur. Time dia orang bersihkan kebun, kita scroll TikTok. Lepas berapa tahun pokok durian dia orang banyak buah, kita punya sikit, banyak busuk. Padahal dia cuma tumpang tanah kita. Tiba-tiba kita pula marah dia orang pasal lebih daripada tuan tanah. Tadi tuan cakap dalam politik pun sama? Ya, politik pun sama. Kita marah pasal kaum lain banyak kerusi kat parlimen, tapi yang korang bagi pepecah kenapa? Kalau kita cakap dia orang usik agama kita, hak kita, nakkan sama rata, tu salah siapa?
Siapa bagi kerusi kat diorang? Kita sendiri yang bagi. Bangsa kita sendiri yang bagi. Jadi marahlah diri sendiri. Lebih baik betulkan diri sendiri. Itu lagi baik. Takkan nak marah orang curi barang tapi kita sendiri tak pernah kunci rumah kita. Encik ni macam malaikat yang terperangkap dalam badan setan lagi. Walaupun bunyi dia kurang ajar, tapi saya terima tu.